Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Roslinda binti Mansur dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk iklim dan persekitaran sekolah dalam aspek keselamatan sekolah. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu North Genevieve, Alia Nazira, Nur Aina Natasha, Anania Nasriah dan saya sendiri, Muhammad Hazim. Iklim dan persekitaran sekolah merujuk kepada suasana keseluruhan dalam institusi pendidikan yang merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan budaya. Dalam hal ini, keselamatan sekolah memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran yang positif dan kondusif, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga melibatkan kesejahteraan emosi, mental dan sosial warga sekolah. Persekitaran yang selamat dapat melindungi murid dan warga sekolah daripada risiko seperti kemalangan, buli dan gangguan, sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni serta meningkatkan kehadiran dan perkembangan mereka. Keselamatan ini juga memerlukan kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti melalui langkah berterusan seperti pengawasan, pematuhan peraturan dan program kesedaran. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang kajian. Keselamatan sekolah ini merujuk kepada persekitaran yang bebas daripada ancaman fizikal, emosi dan sosial, serta penting untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Sekolah sebagai institusi sosial memainkan peranan dalam membentuk interaksi dan tingkah laku pelajar. Kajian ini juga dijalankan di Sekolah Kebangsaan Hulu Bernam bagi meneliti tahap keselamatan berdasarkan interaksi sosial dan isu seperti buli yang boleh menjejaskan kesejahteraan serta pencapaian pelajar. Pengaruh luar seperti media sosial turut menyumbang kepada masalah disiplin. Oleh itu, kajian ini menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian untuk mengenal pasti faktor dan mencanangkan penambahbaikan. Untuk tujuan kajian terdapat 4, iaitu yang pertama, memberi pendedahan kepada bakal guru tentang kepentingan keselamatan dalam persekitaran sekolah. Yang kedua pula ialah mengenal pasti langkah dan pendekatan yang mewujudkan sekolah yang selamat serta kondusif. Untuk yang ketiga pula ialah memahami peranan guru dalam menjaga keselamatan murid di dalam dan luar bilik darjah. Tujuan yang terakhir ialah mempersiapkan bakal guru agar lebih peka, bertanggungjawab dan cekap dalam menguruskan keselamatan sekolah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke objektif kajian. Terdapat 5 objektif kajian yang telah kami pilih, iaitu yang pertama, mengenal pasti langkah-langkah keselamatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mengkaji keberkesanan tindakan pihak sekolah dalam menjamin keselamatan murid. Yang ketiga, menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi tahap keselamatan di sekolah. Yang keempat, mengenal pasti bentuk buli dan gangguan yang berlaku dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, mengenal pasti hubungan antara iklim sekolah yang selamat dengan kesejahteraan emosi murid. Untuk metodologi kajian pula, kami hanya menggunakan 2 kaedah, iaitu yang pertama ialah temu bual dan yang kedua ialah pemerhatian. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Terdapat beberapa langkah keselamatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, penyampaian pesanan keselamatan selama 5 minit setiap perhimpunan Isnin. Dan yang kedua, pemantauan tingkah laku murid oleh guru terutama semasa rehat dan waktu pulang. Dan yang ketiga, pengawasan kawasan sekolah bagi mengelakkan murid berada berhampiran dalam kenderaan. Dan yang keempat, kawalan disiplin yang tegas terhadap tingkah laku berbahaya. Dan yang kelima, tindakan segera oleh ketua disiplin seperti memberi teguran dan merujuk kes serius kepada guru besar. Dan yang keenam, pemberian nasihat dan teguran untuk meningkatkan kesedaran keselamatan diri murid. Dan yang terakhir, pencegahan perbuatan berbahaya yang boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan kemudahan sekolah. Untuk dapatan kajian bagi objektif yang kedua pula, iaitu mengkaji keberkesanan tindakan pihak sekolah dalam menjamin keselamatan murid. Antaranya ialah penguatkuasaan peraturan sekolah secara konsisten bagi membentuk disiplin dan mengurangkan risiko kemalangan. Seterusnya, pemantauan berterusan oleh guru bertugas dan guru disiplin di kawasan sekolah. Pendekatan nasihat, teguran dan bimbingan turut digunakan sebelum tindakan disiplin yang lebih tegas.
dan pelaksanaan program kesedaran seperti ceramah disiplin, kempen anti-buli dan latihan kebakaran. Kesemua ini telah mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, aman dan kondusif. Ia juga menunjukkan pengurangan masalah disiplin serta peningkatan pematuhan murid terhadap peraturan sekolah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke dapatan kajian yang ketiga iaitu menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi tahap keselamatan di sekolah. Kami mendapati faktor sosial memainkan peranan penting dalam menentukan tahap keselamatan sekolah. Pengaruh rakan sebaya menjadi faktor utama kerana pelajar lebih cenderung meniru tingkah laku rakan sehingga boleh mencetuskan isu buli dan pergaduhan. Hubungan guru dan pelajar yang baik juga membantu mengurangkan masalah disiplin dan meningkatkan rasa selamat dalam kalangan pelajar. Pelibatan ibu bapa juga penting kerana kurang pemantauan daripada ibu bapa boleh mendorong pelajar terlibat dalam tingkah laku yang negatif. Yang terakhir, pengalaman buli dan pengasingan sosial juga akan menjejaskan emosi, keyakinan diri serta membuat pelajar berasa tidak selamat di kawasan sekolah. Dapatan kajian yang keempat ialah mengenal pasti bentuk buli dan gangguan yang berlaku dalam kalangan murid. Buli yang berlaku terdiri daripada buli fizikal, verbal dan cyber. Buli verbal dan cyber merupakan bentuk yang paling kerap dilaporkan. Masa buli mengalami tekanan emosi, kebimbangan dan penurunan prestasi akademik. Faktor utama termasuk tekanan akademik, persaingan dan pengaruh rakan sebaya. Sekolah melaksanakan program anti-buli dan sistem pelaporan bagi menangani isu ini. Persekitaran sekolah yang selamat dapat mengurangkan kejadian buli dan meningkatkan kesejahteraan murid. Seterusnya, hubungan antara iklim sekolah yang selamat dengan kesejahteraan murid. Kami mendapati persekitaran sekolah yang selamat membantu mengurangkan tekanan, kebimbangan dan masalah emosi dalam kalangan murid. Murid lebih yakin, bermotivasi dan bersemangat untuk belajar apabila berada dalam suasana yang selamat. Hubungan yang baik antara guru dan murid meningkatkan rasa dihargai, diterima dan disokong. Iklim sekolah yang positif membantu membentuk hubungan sosial yang sihat dalam kalangan murid. Selain itu, murid menunjukkan penglibatan yang lebih aktif dalam aktiviti pembelajaran dan kurikulum. Akhir sekali, keselamatan sekolah yang terjamin menyumbang kepada perkembangan akademik, sosial dan emosi yang lebih seimbang. Terdapat 4 analisis SWOT iaitu kita akan pergi kepada yang pertama iaitu kekuatan. Sistem pemantauan yang tersusun oleh guru bertugas dan guru disiplin. Seterusnya, penguatkuasaan disiplin yang konsisten melalui peraturan dan tindakan segera, pendekatan nasihat dan bimbingan yang membantu dalam pembentukan sasiah murid, pelaksanaan program kesedaran seperti kempen anti-buli, ceramah disiplin dan latihan kebakaran, dan kerjasama erat antara pihak sekolah, guru dan murid dalam memastikan keselamatan serta mencegah buli. Analisis SWOT bagi kelemahan ialah kekurangan kewangan menjejaskan penyediaan kemudahan keselamatan. Infrastruktur dan persekitaran sekolah mempunyai risiko keselamatan. Penguasaan murid serta kawalan disiplin kurang berkesan. Sistem pelaporan dan komunikasi kecemasan masih lemah. Latihan dan kesedaran keselamatan tidak dapat dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama dengan ibu bapa dan agensi luar perlu dipertingkatkan. Analisis SWOT yang seterusnya iaitu cabaran. Antara cabaran yang telah dikenal pasti iaitu tahap emosi murid yang belum stabil menjadi cabaran utama yang menyebabkan mereka mudah mengejek, melakukan body shaming dan terlibat dalam konflik atau pergaduhan kecil. Keselamatan fizikal juga menjadi isu termasuk risiko kemalangan di sekitar sekolah yang memerlukan pemantauan yang lebih ketat dari segi pergerakan murid. Kekangan pengawasan di kawasan seperti kantin, tandas dan laluan keluar masuk juga menyukarkan pemantauan menyeluruh sekaligus meningkatkan risiko salah laku atau kemalangan yang akan berlaku. Akhir sekali, pengaruh keluarga dan persekitaran luar turut mempengaruhi tingkah laku murid termasuk kurang pemantauan di rumah dan peniruan tingkah laku dari media sosial. Analisis SWOT yang seterusnya adalah penambahbaikan. Yang pertama adalah mempertingkatkan kawalan keselamatan sekolah. Dan yang kedua, memperkasa program anti-buli. Seterusnya, mengukuhkan peranan guru dan kaunselor, menyediakan saluran aduan yang selamat, meningkatkan kerjasama sekolah, ibu bapa dan komuniti, mewujudkan budaya sekolah yang positif dan harmoni, memastikan kesejahteraan emosi murid sentiasa diberi perhatian,
dan akhir sekali menjalankan pemantauan keselamatan secara berterusan. Kesimpulannya, keselamatan sekolah memainkan peranan penting dalam mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan menyokong kesejahteraan emosi murid. Persekitaran yang selamat dapat meningkatkan keyakinan, motivasi dan tumpuan murid terhadap pembelajaran. Oleh itu, kerjasama antara pihak sekolah, guru, ibu bapa dan komuniti perlu diperkukuhkan bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terpelihara. Baiklah, saya mulakan dengan refleksi yang pertama. Melalui kajian ini, saya menyedari bahawa sekolah berfungsi sebagai satu institusi sosial yang penting dalam membentuk tingkah laku dan nilai murid. Dalam konteks sosiologi pendidikan, keselamatan sekolah bukan sekadar aspek fizikal, tetapi juga melibatkan proses sosialisasi yang membentuk sasiah dan emosi murid. Persekitaran yang selamat dan kondusif membolehkan proses pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan serta membantu murid berkembang secara holistik. Saya juga memahami bahawa isu buli dan gangguan dalam kalangan murid berkait rapat dengan konsep kawalan sosial dalam sosiologi pendidikan. Kekurangan pengawasan dan penguatkuasaan peraturan menunjukkan bahawa mekanisme kawalan sosial di sekolah masih lemah. Oleh itu, peranan guru sebagai ejen sosialisasi sangat penting dalam membimbing murid agar mematuhi norma dan nilai yang positif dalam kehidupan seharian. Kajian ini turut menunjukkan bahawa interaksi antara sekolah, ibu bapa dan komuniti merupakan elemen penting dalam sosiologi pendidikan. Saya menyedari bahawa pendidikan bukan hanya berlaku di sekolah, tetapi melibatkan pelbagai ejen sosial seperti keluarga dan masyarakat. Komunikasi yang lemah antara pihak-pihak ini boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid sekaligus menunjukkan kepentingan kerjasama sosial dalam sistem pendidikan. Selain itu, saya memahami bahawa latar belakang sosial murid seperti pengaruh keluarga dan media sosial memainkan peranan besar dalam membentuk tingkah laku mereka. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, faktor persekitaran ini mempengaruhi proses pembentukan identiti dan interaksi sosial murid. Oleh itu, pendekatan pendidikan perlu mengambil kira faktor sosial ini bagi memastikan perkembangan murid lebih seimbang dan positif. Sekali, saya menyedari bahawa usaha penambahbaikan keselamatan sekolah mencerminkan kepentingan perubahan sosial dalam institusi pendidikan. Langkah seperti latihan keselamatan, program kesedaran dan pelibatan komuniti menunjukkan bahawa sistem pendidikan perlu sentiasa berkembang mengikut keperluan semasa. Ini selari dengan konsep sosiologi pendidikan yang menekankan bahawa pendidikan adalah proses yang dinamik yang memerlukan kerjasama semua pihak. Yang ketiga, adakah sekolah ni mempunyai prosedur khas atau SOP ketika berlaku kecemasan seperti pergaduhan, kebakaran atau kecederaan pelajar? Okay, kalau SOP. dekat kita sekolah government ni, kita ada satu sistem IDME. Sistem IDME tu, cikgu mana-mana yang ada kes dengan ada dapat kes bergaduh, bertumbuk, berdarah dan sebagainya akan laporkan ke IDME. IDME tu akan naik kepada notification dekat PKM. PKM akan sahkan. Bila PKM dah sahkan, guru disiplin dengan guru kaunseling akan ambil tindakan. Panggil budak tu, tanya, selidik, siasat, betul ke atau kena fitnah ke ataupun kawan-kawan main tuduh-tuduh ke. Lepas tu kalau tak puas hati juga, parent akan turun. Ada juga yang parent terus serang pejabat sebagainya. Tapi itulah salah satu cara yang pertama sekali, kena laporkan ke IDME, sistem IDME.